Hai semua, hari ni dalam dapur rasa Kak Ike nak kongsi resepi istimewa buat penggemar sajian sihat iaitu urap daun bergaga. Simple, tak guna banyak bahan dan rasanya tentulah sangat sedap. Jom kita masak. Nak buat urap ni mudah je. Mula-mula sekali ambil blender, kemudian satukan bawang merah kecil, bawang putih, kunyit hidup, isi cekur, belacan, cili merah dan juga udang kering. Udang kering tu make sure kita rendam air panas dulu supaya lebih lembut. Kemudian kisarlah semua bahan tu hingga halus dan sebati. Bila dah siap kisar, ambil bekal besar. Kemudian masukkan kelapa parut ke dalamnya. Tuang bahan kisar tadi ke atas kelapa dan gaul rata hingga parutan kelapa tu bersalut rata dengan rempah. Bila semuanya dah bercampur rata, perasakanlah dengan sedikit garam dan juga gula mengikut selera masing-masing. Gaul sekali lagi supaya rasa manis, masin dan lemak urap tu seimbang. Masukkan daun bergaga yang kita telah cuci bersih dan potong pendek-pendek. Gaul perlahan hingga semua bahan tu bercampur rata. Masa ni bau dia Masya Allah, sedapnya. Langkah seterusnya, panaskan kuali tanpa minyak dan masukkan campuran urap tadi. Sangai selama 1 hingga 2 minit sahaja. Tak perlu lama-lama. Bila dah siap, tutup api dan taburkan ikan bilis goreng rangup di atasnya. Kacau perlahan dan rasa sekali lagi. Jika dah cukup rasa, urap sedia untuk dihidangkan. Wow, dah siap urap daun bergaga kita. Memang sedap dimakan dengan nasi panas, ikan goreng atau lok kampung yang lain. Simple, sihat dan penuh rasa. Selamat mencuba. Nak tengok tim Rasa masak secara live? Jom intai aksi kami di TikTok Majalah Rasa setiap Selasa dan Khamis. Ingat makan, ingat rasa, jangan lupa tonton.